Korang dah baca belum akuan bersumpah Yusuf Rota ni? Korang dah baca belum akuan bersumpah Yusuf Rota ni? Masalah saya sekarang ni, korang tak baca akuan bersumpah Yusuf Rota. Dalam Yusuf Rota ni, pertama sekali, saya memang mengajak kita mempertahankan Yusuf Rota, keadilan untuk Yusuf Rota. Tapi dah tentulah korang, siapa Yusof ni? Walaupun bagi tahu dia ni diupah, dia ni telah dihantar oleh orang lain untuk menginaya, menjatuhkan Anwar Ibrahim, macam-macam lah. Jadi sebagai rakyat korang ada akal. Jadi pertama, kau mesti tahu siapa Yusuf Rota. Siapa budak ni? Dia pekerja Anwar Ibrahim. Dan dia buat SD akuan bersumpah. SD akuan bersumpah ni, kalau kau tipu, kau boleh didakwa di mahkamah. Yusuf Rota buat laporan polis. Kalau dia buat laporan polis palsu, dia boleh didakwa di mahkamah. Yusuf Rota tak didakwa kerana buat SD akuan bersumpah. Yusuf Rota tidak didakwa kerana buat laporan polis palsu. Jadi korang kena fikir, kalau budak ni tak betul, kalau budak ni fitnah, kenapa budak ni tidak didakwa kerana buat SD akuan bersumpah palsu? Kenapa budak tu tak didakwa kerana buat laporan polis palsu? Itu pertama sekali basic dia. Apa kes dia? Kes ni bukan kes liwat, dia belum lagi. Tapi apa yang Anwar buat itu adalah perkara yang tak bermoral. Jadi demi maruah dia, mana dalam akuan bersumpah tu dia bagi tahu dia maki Anwar Ibrahim, dia maki Anwar. Korang tengok dia maki kan? Tak, Yusuf Rota maki Anwar depan-depan. Dan Anwar bagi tahu waktu itu, I akan jadi PM. I will be PM. Ini cerita 2018. Anwar bagi tahu I will be PM. Dia akan jadi Perdana Menteri. 2018 lagi ni. Si gila ni. Serantar akuan bersumpah Yusuf Rota ni. Aku tak nak baca, nanti steam. Sebab ini kalau kau baca, boleh jadi steam. Ada menggairah kan. Macam mana Anwar datang, waktu tu hujan. Jadi Anwar bawa dia naik atas, naik tangga pusing. Sampai dekat atas, tiba-tiba Anwar buka seluruh. Kalau baca, boleh jadi steam. Kalau aku baca sekarang ni, takut ramai pula steam beramai-ramai malam ni. Payahlah. Betul? Buat korang suruh baca. Sebelum baca. Kau tahulah kalau saya baca, mestilah dengan nada, dengan mata kan. Nanti kalau korang steam, macam mana? Kalau dah kahwin tak apa, kalau bujang. Dia jadi masalah dah pula. Jadi, baik aku hantar, korang baca lah sendiri. Pandai-pandai korang lah. Boleh? Jadi dalam kes Rota ni, patutnya Anwar didakwa. Tapi Peguam Negara tak dakwa Anwar. Polis dah siapkan siasatan. Polis dah lengkapkan siasatan. Ujian poligraf. Yusuf Rota tak berbohong. Anwar tak nak buat ujian poligraf. Polis dah hantar kepada pendakwa raya yang mana? Lengkap dah guys. Tapi pendakwa raya tak tuduh Anwar Ibrahim. Oleh kerana tak tuduh Anwar Ibrahim, Yusuf Rota perlu ambil tindakan saman sivil. Kenapa guys? Cerita dia bukan pasal Anwar semata-mata. Banyak orang sekarang ni fikir, dia ni nak kenakan Anwar, mentang-mentang Anwar dah. Bukan. Daripada peringkat awal, kecoh isu ni, Yusuf Rota telah diserang oleh pegawai-pegawai Anwar Ibrahim. Dia telah dipukul, dia telah diugut dan dia telah keluar kenyataan supaya dia berhati-hati. Mana dalam SD akuan bersumpah dia bagi tahu tentang dia risau keselamatan nyawa dia. Dia bukan pasal Anwar semata-mata. Kau kena faham ni. Dan waktu tu Anwar bagi tahu, I will be Prime Minister. Dia akan jadi Perdana Menteri. Dan dia ugut Yusuf Rota. Kau kena faham tu. Dan apa yang berlaku? Saya tanya dengan korang. Untuk korang buka kepala otak korang ni, 2018, bila Yusuf Rota melawan, menolak, Anwar bagi tahu, I will be Prime Minister one day nanti. Pegawai-pegawai Anwar yang lain, pukul Yusuf Rota. Ugut Yusuf Rota. 2018. Sekarang ni Anwar Perdana Menteri. Pegawai-pegawai dia yang pukul Yusuf Rota dulu, dekat pejabat Perdana Menteri. Kes dulu 2018 tu, hari ni mereka semua ada dekat pejabat Perdana Menteri. Saya tunjuk korang gambar. Saya tak adalah nak bohong-bohong ni, pada saya buang masa lah. Aku bagi kau fakta je. Bagi kau fakta je, senang. Nampak tak? Ni, Farhash, Ketua Setiausaha Sulit Pejabat Perdana Menteri. Tak nampak? YouTube tak nampak. Ni, Ketua Setiausaha Sulit. Tu, Ketua AMK tu. Ketua AMK yang baru. Kamil Mukmin. Setiausaha Politik Anwar Ibrahim. Tu, Ketua AMK tu. Setiausaha Politik. Belakang tu Setiausaha Politik Anwar Ibrahim. Faham tak? Faham ke tak faham ni? Saya tanya ni. Saya nak bagi korang faham sebab sekarang ini dia orang tengah cakap ini satu konspirasi, Anwar minta imuniti. Nampak? Pegawai Anwar buat laporan polis terhadap Yusuf Rota. Siapa tu? Tengok gambar betul-betul. Siapa tu? Siapa tu? Siapa? Tengok betul-betul muka-muka tu siapa? Siapa? Ini semua
Staf pejabat Anwar Ibrahim. Mereka dekat mana sekarang? Dekat pejabat Perdana Menteri. Jadi hari ni kau cakap, oh Yusuf Rota ni nak 2018 Anwar bagi tahu I will be Prime Minister one day. Bila dia jadi Perdana Menteri, Yusuf Rota takut. Kat mana Yusuf Rota lagi ni? Kat mana? Cakap, kat mana? Yusuf Rota dalam penjara Sungai Buloh sekarang. Kenapa dalam penjara Sungai Buloh? Fikir dalam penjara Sungai Buloh dia buat apa? Dia pergi ziarah siapa? Dia ditangkap kerana memiliki dadah dan juga senjata api tiruan. Budak tu tak isap dadah, urin negatif. Dah 9 bulan dalam penjara Sungai Buloh. 2018 Anwar bagi tahu I will be Prime Minister. Mangkuk-mangkuk ni semua ambil tindakan pada Yusuf Rota. Kenal ni? Kenal tak? Kenal tak ni mangkuk ni? Ni mangkuk ni kenal? Ha? Setiausaha Akhbar Perdana Menteri, Setiausaha Akhbar Anwar Ibrahim. Kenal? Kenal tak kenal? Farhash. Kenal tak kenal? Kenal tak kenal ni? Orang kaya tiba-tiba ni. Jadi dalam isu Yusuf Rota ni, korang kena faham. Budak ni mangsa. Kalau ada yang kata, brother, kena pada adik-beradik korang boleh cakap lah. Tak kena pada anak-beranak korang boleh cakap lah. Tapi kalau kena pada anak-beranak korang, kena pada adik-beradik korang cakap apa? Sebab tu hari ni, dalam isu kes Yusuf Rota ni, ini isu besar. Bukan isu kecil. Isu besar. Ini tentang nyawa orang. Kesalahan Yusuf Rota tu gantung sampai mati. Sebab tu dia tak boleh jamin. Saya dah hantar dah akuan bersumpah Yusuf Rota. Korang pergi cari dekat dalam Telegram Tim Malabot. Akuan bersumpah Yusuf Rota. Kau pergi tengoklah sendiri. Kau pergi bacalah sendiri akuan bersumpah Yusuf Rota. Yusuf Rota cerita satu. Dan dia bagi tahu dia risau tentang keselamatan nyawa dia. Dan hari ini terbukti dia dalam penjara Sungai Buloh. Lepas tu ada orang kata, ini semua ini nak konspirasi. Kalau bapak ngau. Lepas tu Anwar minta imuniti. Anwar minta kekebalan. Sepatutnya yang perlu dapat imuniti, dapat kekebalan adalah Yusuf Rota. Sebab dia diinaya. Jadi korang faham. Dalam isu saman Yusuf Rota kepada Anwar Ibrahim ni, dia bukan Anwar saya takut. Korang dah faham tak? Korang dah nampak tak cerita ni? Dia bukan tentang Anwar Ibrahim seorang. Tetapi separuh pejabat Perdana Menteri Anwar Ibrahim tu akan dihirit. Separuh. Setiausaha politik. Setiausaha sulit. Setiausaha Akhbar. Farhash. Ada 2-3 orang lagi. Dalam kes ni, Yusuf Rota saman Anwar Ibrahim. Dengar. Apabila mahkamah membenarkan Yusuf Rota saman Anwar Ibrahim, Yusuf Rota telah menghantar senarai nama saksi yang akan dipanggil dalam pembicaraan ni. Yusuf Rota telah menghantar 10 nama. 10 nama. Iaitu Anwar Ibrahim dan yang tadi saya sebut tu. 10 orang ini budak-budak Anwar Ibrahim. Separuh budak pejabat Perdana Menteri. Seminggu selepas Yusuf Rota menghantar senarai nama saksi, Yusuf Rota telah ditangkap kerana memiliki dadah dan senjata api. Korang faham tak ni? Korang nampak tak konspirasi ni? Kau nampak tak penginayaan ni? Nampak tak saya tanya ni? Ini bukan benda kecil. Kalau pada Yusuf Rota dia boleh buat dengan kuasa yang dia orang ada, apa tak lagi kita? Sebab itu saya cakap tadi dengan pegawai MCMC. Aku hari ni fikir pasal keselamatan diri aku dengan anak bini aku. Aku tak fikir pasal korang, pergi mampulah dengan korang. Sebab korang hari ni baruah kepada kerajaan. Aku tak peduli pun. Maka sebab itulah saya minta untuk kita turun pada 12 hari bulan ni. Guys, 12 hari bulan ni keputusan mahkamah. Yusuf Rota dah 9 bulan, bulan ni dah 10 bulan dah. 10 bulan dalam penjara Sungai Buloh. 12 hari bulan ini, keputusan sama ada dia dibebaskan ataupun dilepaskan ataupun perlu membela diri dalam kes senjata api dan dadah ni. Penting guys. Penting. Budak ni diinaya, diperangkap. Kalau korang tengok perbicaraan ni, kau memang cakap apa benda lah polis ni lah. Polis yang pergi tangkap Yusuf Rota tu, ini dalam mahkamah. Polis yang tangkap Yusuf Rota tu, dia bagi tahu pukul 5 pagi, ada panggilan telefon daripada nombor tak dikenali, memaklumkan bahawa ada sebuah kenderaan telah ada pistol di bawah tempat duduk dan juga dadah di belakang tempat duduk. Nombor plate kereta, warna kereta, parking kat mana, bucu mana. Pemanggil tu bagi tahu. Pukul 5 pagi. Pukul 7, polis deny buat satu operasi, apa nama dia, pergi ke arah kenderaan tersebut. Dan apabila Yusuf Rota nak sampai ke kenderaan, mereka tangkap Yusuf Rota. Yusuf Rota tak masuk lagi dalam kereta. Polis yang pergi tangkap Yusuf Rota ni, kau terima telefon daripada nombor tak dikenali. Kau tak siasat ni. Siapa yang telefon ni? Kau patut siasat tak nombor telefon ni? Macam mana orang yang telefon ni boleh bagi tahu detail kat mana dadah, kat mana pistol, dekat bawah tempat duduk, kereta warna apa, nombor apa, parking kat mana? Polis
Dina yang pergi tangkap Yusof Rota tu, kau tarik tak orang yang telefon ni? Kau tak cari. Kenapa kau tak cari? Macam mana orang yang telefon ni boleh bagi tahu detail? Orang yang telefon ni lah yang set up. Dan kau tak pergi geledah rumah dia. Dia tokan lah kau cakap. Kau tak geledah rumah dia. Mana-mana kedadah mesti pergi geledah rumah. Kau tak geledah rumah dia. Kenapa kau tak geledah rumah dia? Sebab kau tahu budak tu tak salah. Tapi sebab ada arahan, Aku nak ingatkan lah mana-mana kepada pegawai polis yang terlibat dalam menginaya Yusof Rota ni. Korang tak akan terlepas, babe. Korang tak akan terlepas. Percayalah aku cakap. Seorang pun tak akan terlepas. Yang bersubahat ni tak akan terlepas. Seorang pun tak akan terlepas. Ya, tak akan terlepas. Korang akan diburu bagaikan anjing kerana menginaya budak yang tak bersalah ni. Ya, kau tunggulah hari pembalasan untuk korang. Cepat dengan lambat je. Aku tak takut cakap. Sebab apa? Sebab tak ada kerajaan yang kekal. Tak ada yang kekal. Sejarah dah tak ada. Firaun pun tumbang. Namrud pun tumbang. Kau nanya budak tu dah lah dia sakit. Untuk makluman korang semua, Yusof Rota ni dia ada sakit. Dia ni lepas dia kemalangan berat, dia ada sakit. So dia makan nasi kuah dengan kentang je. Nasi kuah dengan kentang je. Sebab dia ada makanan yang dia minta, tapi jabatan penjara tak bagi. Jadi bila jabatan penjara tak bagi, dia boleh makan nasi kuah dengan kentang je. Dah 10 bulan ni, nasi kuah dengan kentang je. Melainkan kalau dia lagi mahkamah, mak dia mungkin bawa bagi makan, mungkin polis bagi benarkan dia makan lah. Sebab tu lah kan. Saya kalau down kan. Saya ingat apa yang Yusof Rota tau. Saya cakap kat Mami Onang, saya cakap kat Awal, saya cakap kat Ijat, saya cakap kat Tiwal Abot. Aku ni diuji lah. Tapi aku tak tahulah kalau Yusof Rota macam mana kan. Budak tu bukan orang politik Sud. Dia bukan orang politik. Dia bukan buat live TikTok pergi balon di kerajaan. Dia bukan cyber trooper. Dia tak ada cakap siapa-siapa. Dia tak ada kacau siapa-siapa lah. Dia tak ada kacau siapa-siapa. Dia tak kacau apa pemimpin kerajaan, menteri-menteri kerajaan. Budak-budak AMK ke PKR, dia tak kacau lah. Dia lawan maruah dia je. Demi maruah dia je lawan tau. Korang boleh nanya dia macam gitu kan. Ya aku tak tahulah apa bangsat lah korang. Kalau macam Sir ni mungkin lah orang marah. Dia cakap Perdana Menteri dia kutuk orang ni. Okey lah. Tapi budak ni tak buat apa-apa pun kat orang lain. Dia tak ada mengata orang ni, mengata orang tu. Tak ada. Anak muda yang dia tak ada apa. Geram kan. Aku nak bagi kau orang Bangsat ni Yusof Rota perlu bermuhasabah diri. Farhash. Apa bangsat ni cakap? Setiausaha politik kepada Anwar Ibrahim, Farhash Wafa Sawado meminta bekas pembantu penyelidik Yusof Rota untuk bermuhasabah dan berusaha mencari rezeki secara halal bagi masih ada keupayaan. Kenyataan disebut selepas dikeluarkan Yusof membayarkan saman sivil di Mahkamah Tinggi berhubung serangan dan salah laku seksual Presiden PKR pada Oktober 2018. Saya khawatir kesihatan mental Yusof Rota terjejas sepanjang tempoh PKP akibat kesan ekonomi dan halangan kehidupan sosial. Dia, Yusof, masih belum serik membuat tuduhan melulu, malah kes CV difailkan. Kau faham tak dia cakap apa ni? Dia menganjing Yusof Rota ni supaya tak mental lah. Dengan masalah ekonomi, masalah waktu tu PKP. Farhash Wafa Sawado. Anjing, Yusof Rota tu dia susah ke? Dia tak ada makan ke? Dia berpegang kepada prinsip lah. Farhash Wafa Sawado. Anjing, kau tahu tak kau ni anjing bangsat kau ni? Kau nanya budak tu, kau ingat kau nak lagi mana? Gampang. Kau nak lagi mana, Farhash? Kau nak lagi mana kau ni? Hari pembalasan kau ketiba, Farhash. Kau tak boleh pergi mana. Hari pembalasan kau akan sampai. Lambat laun akan sampai, Farhash. Aku bagi tahu kat kau ni. Kenapa aku tak takut dengan kau, Farhash? Sebab aku tahu apa yang kau buat. Aku tahu semua benda. Rafizi tahu. Rafizi pun tahu apa yang kau orang buat. Geng-geng PKR pun tahu apa yang kau orang buat. Dan hari ni sebab kau orang rasa kau dah kontrol negara ni dengan kedudukan kau tu. Kau lupa lah. Allah tak pernah sokong lah, tak pernah tolong lah orang-orang yang zalim ni. Apatah lagi bersekutu dengan syaitan. Buat perjanjian dengan syaitan. Mandi darah semua ni. Lambat laun kau akan kena kak. Jadi kau tengoklah. By hook or crook, mahkamah ni kau tahulah nasib Anwar Ibrahim. Dan aku yakin engkau orang pertama lah yang akan berambus. Apabila Anwar jatuh besok, engkau lah yang selamatkan diri kau. Tak ada siapa yang dapat selamat diri kau, Farhash. Apa yang kau buat pada Yusof Rota ni? Farhash sama Yusof Rota. Farhash ni saman Yusof Rota, tapi dia tarik balik. Dia gempak, dia saman Yusof Rota, tapi dia tarik balik. Orang yang paling takut dalam kes saman ini, selain daripada Anwar Ibrahim, adalah Farhash Wafa Sawado. Sebab tu dia takut sangat. 12 hari bulan, guys. 12 hari bulan. Tentang 16 hari bulan ini, 3 hari bulan ni kita akan tengok lah. 3 hari bulan kita akan tengok sama ada mahkamah
membenarkan imuniti kepada Anwar Ibrahim ataupun kes berjalan. Kita doa supaya tak dibenarkan. Dan satu lagi saya nak mohon, saya nak minta kepada semua untuk kita buat solat hajat. Solat hajat demi keadilan Yusof Rota ni. Demi keadilan dia ni. Bukan untuk kita, untuk dia guys. Solat hajat ni. Kita buatlah. Kalau parti boleh buat ramai-ramai berjemaah, semua PAS ke, Bersatu ke, Pembangkang, PKR ke, Amanah ke, geng-geng Rafizi yang tak puati dengan geng-geng puak-puak baju hitam ni ke, kita buat solat hajat demi keadilan untuk Yusof Rota ni. Buat. Apatah lagi menjelang 12 hari bulan ini. Kita buat solat hajat. Kita minta dengan Allah. Lepas kita solat pun kita minta dengan Allah. Budak ni dah 10 bulan dalam penjara, dia tak buat salah. Ni 12 hari bulan ini, moga-moga kalau Allah pun bagi dia kemenangan, dia bebas. Ya Allah. Dia masa pergi mahkamah tu, saya menangis dengan dia. Saya menangis. Masa jumpa dia tu kan, lepas dah habis tu, rehat kan, saya jumpa dia. Saya tak pernah jumpa dia. Saya pernah berhubung dengan dia, tapi saya tak jumpa dia. Saya peluk dia, saya nangis. Saya menangis sebab saya cakap dalam hidup saya ni, lawan Anwar Ibrahim tau. 2008 saya start Anwar Ibrahim. Ada 2 orang je. Tuan Mahathir kita tolak tepi lah kan. Dia strategi dia. Tapi ada 2 orang yang menyebabkan saya semangat lawan Anwar Ibrahim ni. Pertama, Saiful Bukhari. Kedua adalah Yusof Rota. Saya cakap dekat dia. Saya menangis depan mak dia, depan kakak dia. Ada beberapa orang lagi lah tengok saya nangis lah. Sebab, yalah kita diuji. Kita lawan dengan dia. MC tekan kita. Polis tangkap kita. Tapi dia orang dahsyat. Saiful Bukhari, dia demi maruah, dia tak peduli pasal maruah dia. Dia tak peduli pasal duit. Dia tak peduli pasal tawaran. Dia buat. Anwar masuk penjara 5 tahun. Hari ni Yusof Rota. Ditawar, dia dipukul, diugut, ditawar. Dia tak mengalah guys. Dia belum kena liwat. Dia tak melawan. Dia tak mengalah. Dia lawan. Jadi, apalah sangat ujian pada kita ni kan. So, kalau dia orang tengah takut, kita jangan takut. Kita kena bagi tekanan. Jangan bagi tekanan, jangan takut. Sebab apa guys? Sebab Anwar dalam ketakutan. Kau nampak tak Anwar takut? Saya tanya korang.